Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi channel saya, Jual channel kita. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengok yalah. Okey, seorang perempuan lah, bila dia orang dah beremosi macam tu lah kan. Tak ada apa nak difikirkan, mungkin dia dah kurang sikit kewarasan tu. Okey, ya didapati tengok video tadi berkenaan dengan seorang kakak ni lah. Okey, merosakkan lah. Okey, melepaskan geram lah pada sebuah kereta Ativa yang diparking blok parking dia lah. Okey, blok parking dah, dia tak boleh nak keluar lah. Dan mungkin kakak tu dah berjam nunggu, dan dia ada meluahkan perasaan juga lah. Macam mana kalau abang-abang sekeliling tu berada di tempat dia. So jom saksikan video penuh bersama-sama saya dan apa komen korang. Let's go. Zas. Itu dari depan kan? Berkaki tu kalau mau. Dia tak mati-mati. Ha? Tak mati-mati ke depan. Kita dia ada mati ya. Itu dari depan kan? Berkaki tu kalau mau. Dia tak mati-mati. Ha? Tak mati-mati ke depan. Kita dia ada mati ya. Okay, so korang tengok video berdurasi dalam 2 ke 3 minit lah. Okay, mengisahkan klip video yang muat naik di media sosial yang terbaru lah, Matrit, berkenaan dengan ada sekumpulan lelaki yang sedang mematikan gelagak seorang kakak yang orang kata dah kira macam mengamuk lah kan, dengan merosakkan lah, mengetuk sebuah kereta warna merah, kereta Ativa, sebab dia blok kereta dia dan berjam juga lah katanya. Jadi dimaklumkan, dia kata kakak tu kata berjam dia tunggu, dan dia horn, so akhirnya dia dah hilang kewarasan lah, dan akhirnya dia bertindak dengan memukul kenderaan tersebut. Dan yelah, kita tengok kat situ satu benda yang orang kata mungkin dia dah hilang kewarasan tu. Sepatutnya kakak tu, kejadian ni berlaku di Wan Semaju pada 2 hari lepas lah. Okay, sepatutnya kakak tu dah horn, mungkin dah orang kata dah berjam dia horn, so owner tu tak datang juga. Sepatutnya kakak tu boleh menelefon lah satu pihak berkuasa tempatan lah. Okay, contohnya pihak majlis, kalau situ majlis Wan Semaju lah. Okay, untuk datang dan orang kata boleh towing lah. Okay, boleh towing kereta tu, sebab kereta tu dia dapati parking di tempat yang tak sesuai, dan satu lagi telah blok kereta orang lain yang parking dalam kawasan petak parking lah. Dan sepatutnya macam itulah kakak tu. Sebenarnya kakak tu tak boleh bertindak di luar
Dia kata kalau merosokkan benda, harta benda walau macam mana pun, memang akan dikenakan tindakan kot lah. Okay, memang akan tindakan. Kalau pak polis, kalau owner tempat polis memang kena lah Yunan kot tu. So apa korang berkenaan video ni, so kena bertindak bijak lah, janganlah mengikut emosi sangat. Kalau boleh pihak berkuasa, kalau pihak berkuasa tak lambat, boleh kita buat report lah. Okay, so setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe video saya, tinggalkan komen bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.